Mungkin Perdana Menteri lupa bahawa beliau dulu adalah antara orang yang paling lantang, yang paling kuat bersuara menuntut siasatan penuh terhadap Azam Baki dan menuduh kerajaan pada ketika itu melindungi salah laku dan juga menyekat reformasi. Hari ini bila dah jadi Perdana Menteri, beliau sendiri menjadi pelindung nombor 1 kepada individu yang pernah dikaitkan dengan pelbagai kontroversi. Ini adalah merupakan hipokrasi tahap tertinggi dan rakyat tidak buta dan tidak lupa. Jika benar Anwar dan Kerajaan Madani ini komited kepada reformasi, kenapa tiada langkah konkret yang diambil untuk menjadikan SPRM ini sebagai sebuah badan yang bebas di bawah Parlimen sebagaimana yang dijanjikan? Dan kenapa reformasi ini hanya menjadi sembang kosong, sembang deras apabila mereka berada di tampuk pemerintahan? Malah kenyataan Perdana Menteri ini menghantar satu mesej yang bahaya bahawa tindakan keras oleh pihak SPRM hanya dipuji jika ia menguntungkan pihak kerajaan dan bukannya berdasarkan prinsip keadilan serta integriti. Dan ini yang rakyat persoalkan. Jadi saya mendesak agar pihak kerajaan berhentilah bermain sandiwara. Sandiwara pemilihan parti dah selesai, okey, fine, tapi ini masalah negara. Rakyat menuntut reformasi sebenar dan bukannya retorik kosong, bukannya cakap kosong, dan juga perlindungan terhadap individu berkepentingan. Jika Anwar benar-benar jujur, beliau harus segera mengambil langkah untuk memastikan SPRM ini diperkasakan dan sebagai sebuah institusi yang benar-benar bebas bertanggungjawab kepada Parlimen dan bukannya kepada Perdana Menteri.